Assalamualaikum. Okey, Sisik Malaya track kasih jerit. Hari ni video bebel bukan bebel lah. Dia lebih kepada menjawab persoalan yang ditujukan kepada Sisik Malaya. Kita orang ada dapat beberapa pertanyaan yang tak boleh kita orang jawab kat komen ataupun dekat mesej, jadi kita orang akan jawab kat dalam video. Okey, ada yang hantar email, ada yang reply dekat personal message, dan ada juga yang hantar surat. Belum ada postman hantar surat lagi, kata ada orang nak tanya soalan atau nak bagi apa-apa kat kita orang kan, melalui post. Tapi terima kasih kepada soalan yang diajukan kepada kami, dan kami akan cuba menjawab satu persatu soalan yang diberikan. Okey, soalan pertama yang kami sering dapat ialah kebanyakan yang baru nak mula buat video atau buat vlog ni. Okey, kebanyakan akan tanya pada kita orang apa equipment yang kita orang gunakan. Maksudnya daripada segi technical, kamera, GoPro ke, action camera ke apa. Okey, soalan yang bagus. Sebenarnya dalam pembikinan sesuatu vlog ni, anda tak perlu beli kamera yang mahal-mahal, beli kamera yang ni. Itu kalau anda baru nak mula, tak perlu anda nak spend terlalu banyak duit untuk buat semua tu. Sebagai permulaan, ada baiknya kalau korang mulakan dengan apa yang korang ada. Memiliki kamera tak semestinya anda seorang videographer yang terbaik. Okey, videographer ataupun video yang terbaik sebenarnya bukan terhasil daripada kamera, terhasil daripada penghasilnya sendiri. Okey, anda director, anda sendiri yang akan buat macam-macam. Tapi kalau kamera cantik macam mana pun, mahal macam mana sekalipun, tapi kalau idea tak sampai, okey, anda punya imajinasi tak sampai ke satu tempat tu, maka video tu sama juga macam lebih kurang pasal CCTV. Sekarang aku dah tengok banyak orang dah start buat vlog, dah start bermain dengan editing, tapi kebanyakan dia orang ni macam segan atau malu nak upload sebab takut kualiti tak sampai. Dia orang kata takut nanti standard tak ada. Karya yang anda hasilkan adalah hak milik anda. Orang ramai berhak untuk judge anda punya karya, baik atau buruk. Jadikan tu sebagai satu pemberi semangat sebenarnya. Jangan bila orang kena condemn sikit, mulalah update status. Oh, ada orang tak suka video aku ni, ada orang tak suka video aku tu. Aku buat video ni kena kecam, aku buat video ni kena kecam. No, janganlah. Kalau boleh lah, satu identiti tu ada. Cuba create satu identiti dalam video anda. Okey, kita habis cakap pasal benda ni semua. Kita akan sampai ke equipment. Okey. Equipment yang aku guna yang pertama ialah sebuah mirrorless camera. Okey, yang korang tengok sekarang ni, ini adalah Sony mirrorless camera Sony A6. Ni Sony Alpha A600 A6000. Okey. Harga dia boleh tahan juga. Okey. Tapi kalau korang nak tahu kamera ni dalam sepanjang pembikinan video aku hanya gunakan untuk buat shot, scenery shot, untuk buat dramatic shot, untuk detail shots. Macam gambar ikan tu, aku nak nampak dia punya detail, color dia up, aku akan gunakan kamera ni. Dan ini juga untuk ambil gambar. Aku suka color dia, aku suka dia punya video, sharpness dia. Aku akan gunakan untuk certain benda saja. Tapi sepanjang memancing, yang aku guna tetap ni, sebuah kamera, action kamera, brand daripada China, dan aku beli daripada online punya kedai lah. Okay. Harga dia pun murah, dalam 100 lebih, 160, 170. Dan kelebihan dia ialah bila nak pakai, nak buka casing, sebenarnya aku tak suka pakai casing sebab audio tak jelas. Dan satu lagi, kalau kata jadi apa-apa, masuk ni dah masuk 3 kamera aku. Satu dah rosak, satu lagi dah terbang. Aku punya GoPro baru terjun masuk air. So aku terpaksa pakai ni. Okey, dan untuk gantikan dia, aku dah habis dekat RM300 sahaja untuk 3 kamera ni. Kalau banding dengan harga kamera lain yang mahal, untuk vlog kualiti 720 atau 1080, ini sudah memadai. Dan tak ramai di Malaysia ni yang akan tengok HD, yang melainkan dia ada wifi free ataupun
unlimited data. Satu lagi yang penting apabila anda nak shoot vlog ni sebenarnya, bukan kamera, bukan apa. Yang paling penting ni atau korang boleh nampak tak? Yang paling penting bateri. Okey. Ini bateri yang untuk action camera aku kebanyakannya adalah faktor yang penting untuk menjadikan sesebuah video tu. Bila korang ada bateri yang banyak, jadi korang tak ada pening kepala nak fikir pasal bateri habis. Ni beli bateri 2 biji, mancing setengah hari bateri dah habis. Kena ingat, sekarang kamera makin kecil. Bila makin kecil, bateri dia pun makin kecil. Jadi bila bateri makin kecil, power dia pun tak tahan lama. Tak macam kamera-kamera lain bateri dia besar-besar semua kan. Cuba dapatkan bateri seberapa banyak yang boleh dan memory card yang besar. So biar banyak. Jadi in case kalau rosak satu SIM card, terpatah ke apa, hilang ke, kita ada lagi tu backup. Ramai kat luar tu boleh buat video, boleh buat vlog sebenarnya. Tapi masih ada yang malu-malu atau masih ada yang tak confident dengan diri sendiri. Sebenarnya tebalkan muka. Kalau kita nak bersosial dengan menggunakan vlog sebagai perantara kita dengan orang, tebalkan muka. Okey? Dulu muka aku tak setebal ni. Aku dulu kurus. Tapi sebab nak buat vlog ni, aku terpaksa gemukkan diri supaya pipi aku tebal. Taklah. Tapi itulah. Itu kita, kalau kita nak jadi sesuatu tu, kita kena mencuba. Jangan terlampau merendah diri sebab rugi. Buat apa yang kita nak. Okey? Persetankan apa yang orang-orang kat luar tu cakap. Okay? Kepuasan kita. Tapi video adalah memori yang paling best. Dan seterusnya, kelengkapan yang aku pakai. Okay, kalau korang pasang, aku selalu bawa penatang lah ni. Tahu ni apa? Okay, ini Gorilla Pod. Okay, ni Gorilla Pod. Yang aku ambil ni saiz besar. Okay, bila aku pegang pun dah besar macam ni kan. So, Gorilla Pod. Kelebihan dia, kita boleh letak kat mana-mana. Kita boleh kembang, kecup. Kita nak dia gulung kat satu, kita nak dia gulung macam ni pun boleh. Ni kelebihan Gorilla Pod ni. So dia boleh duduk kat mana-mana, dia boleh grip. Okey. Lagi tu dia tak terlampau besar macam tripod, okey. Kelebihan tripod dia boleh tinggi sama level dengan kita, tapi tripod ni kadang-kadang susah nak bawa. Dengan benda ni kita boleh masuk celah bag settle. So ini aku selalu ada. Lagi satu untuk kamera ni kecil. Aku ada lagi satu GoPro. Ni pod, ni Octopus Pod lah, Gorilla Pod, tak tahulah dia orang panggil apa. Tak selamat untuk aku letak kamera ni. Aku akan gantikan dengan GoPro. Yang ni akan simpan dalam bag, yang GoPro akan keluar letak pacak. Mana tahu bila lambut ke, kita tak tahu boat bergerak ke apa kan. Terjatuh kamera dalam air sebab aku dah pernah rugi dekat 12,000 pasal kamera aku masuk air. Jadi aku tak nak benda tu berulang, aku akan gantikan dengan, kalau kata pun pengganti dia murah sikit dah daripada yang ni. Okey, itu saja untuk sesi menjawab soalan yang ditujukan kepada kami. Dan terima kasih kerana sudi dengar aku punya belete . Dan harap korang dapat rough idea apa yang aku nak cakap kan. Dan apa yang equipment aku gunakan. So kalau ada apa-apa soalan, jangan segan silu nak PM kami. Okay, macam selalunya aku siang aku jarang dapat jawab PM sebab aku selalu orang jaga malam. Kerja aku banyak buat kerja malam. So siang kadang-kadang Padil akan jawab PM-PM yang ditujukan. So apa-apa pun jangan segan silu nak tanya apa-apa, nak buat apa-apa ke, nak ajak kita orang pergi mana-mana ke apa semua. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan ada trip sekali. Dan untuk pengetahuan korang, pada 19 Ogos kami insyaAllah akan turun ke Puchong Prima, mancing pada waktu pagi dan mungkin naik tengah hari tu. So tengah hari tu aku kalau boleh nak buat sesi meet and greet lah. Okay, kita berjumpa dengan follower-follower Sisik, kita share idea, kita ambil gambar ramai-ramai kan. Kita buat vlog pasal followers. Mungkin kita boleh kongsi apa-apa. 19 hari bulan kita jumpa di Puchong Prima, insya-Allah kalau tak ada apa-apa pada waktu tengah hari. Nanti apa-apa hal lain aku akan update melalui Facebook Sisik. Aku akan bersama Padil lah, insya-Allah. Pak Allah boleh follow. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, nak jumpa kita orang, nak lepak sekali, nak meet and greet semua, join kita orang. Datang Puchong Prima pada 19 hari bulan nanti. Waktu akan diberitahu kelak. Okey. So terima kasih kerana menonton Bebel Sisik Malaya. Teruskan menyokong kami. Apa-apa pun, drag kasih jerit. Bye.